Matematik SPM yang melibatkan insurans. Let's go. Baik, Encik Saravanan, dia beli satu polisi perubatan dengan deductible sebanyak RM400 dan dia punya co-insurance dia adalah 80-20. Adik-adik So, dekat sini yang di cover oleh polisi dia tu, okey, adalah 27,800. Jadi soalan dia tanya, berapakah yang kos rawatan yang ditanggung oleh Mr. Saravanan? So, Sazman akan ajar macam mana nak kira soalan melibatkan insurans ni. Baik, semua sekali kos rawatan adalah yang di cover oleh polisi adalah 27,800. Tapi sebelum tu, kita kena tolak dulu dengan deductible, okey, iaitu 400. Okey, so dia akan jadi RM 27,400. Baik, 27,400 ni, kita akan risiko tu dikongsi bersama antara Encik Sarah dan juga oleh, apa dia? Oleh company insurance dengan polisi 80-20. Dekat sini 20% Encik Sarah, 80% adalah company insurance. Ni Sazman buat bangunan untuk mewakili company insurance tu. Okey, jadi kita nak kira kos rawatan yang ditanggung oleh Encik Saravanan. So macam mana nak kira? So Sazman ajar, dia adalah 27,400 kalikan dengan 20%. Potong. So dekat sini RM 2740 kalikan dengan 2. Right, so keluarkan kelas wis adik-adik. RM 2740 kalikan dengan 2. Tak apa, Sazman congak. Okey, kali 2 Alright. So 8, 7, 14, 45480. Baik, dekat sini sebelum tu kita dah bayar deductible. Deductible ni memang kita kena bayar sebelum insurans tu boleh kita buat claim. So 400 ni deductible adalah dikenakan syarat oleh company insurans supaya kita punya claim tu dapat diteruskan. So yang ni Encik Saravanan dah cover 400. So kemudian dekat sini dah percentage tadi 5480. Jadi adik-adik tambahkan 5480 tambahkan dengan 400 yang deductible tadi. 400 deductible adik-adik tambah 400. Okey, dekat sini 0885880. Kita tengok jawapan RM 5880. Jawapan kita adalah D. Yes, Zah.